Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muallimah. Okey, alhamdulillah hari ni kita teruskan lagi kelas pendidikan Islam kita dengan tajuk rukhsah solat bagi orang yang sakit. Apakah maksud rukhsah? Pernah dengar tak rukhsah apa dia? Tak pernah dengar. Oh, rukhsah. Solat, pernah dengar solat? Kalau muallimah wajib tak solat? Wajib. Wajib. Kalau muallimah malas solat boleh tak? Boleh. Haram, berdosa besar. Tapi kalau muallimah orang yang sakit, boleh solat ke tak? Boleh. Macam mana nak solat? Ada cara. Ada cara-caranya yang tertentu. Mari kita menjawab beberapa soalan untuk kelas kita. Adakah solat wajib dilaksanakan? Umur berapa sampai umur berapa dia wajib solat? Mati. 10 sampailah mati. Kalau dia mati umur 100, sampai umur 100 lah kena solat, kan? Lama tak kena solat? Lama lah kan. Kalau sampai umur 200 kena solat lah juga. Ada ke orang umur 200? Tak ada lagi kan. Okey, adakah solat ketika sakit wajib dilaksanakan? Wajib. Wajib juga. Walaupun orang tu patah tangan, patah kaki, jadi sunat dah. Betul ke? Jadi sunat ke wajib? Wajib. Wajib lagi. Tapi kalau orang tu dia patah tangan, patah kaki, macam mana dia nak angkat takbir? Tak boleh. Tak boleh nak berdiri pun. Tapi dia boleh solat dia kursi duduk. Dia boleh solat sambil duduk. Pernah tengok ke? Alhamdulillah, pernah tengok ke orang solat masa duduk? Siapa? Oh, papa. Siapa lagi ada pengalaman tengok orang yang solat sakit? Oh, pernah patah kaki? Jatuh motor. Oh, hebat. Darjah 6 dah pandai motor. Tapi tak boleh lagi, belum boleh lagi. Tahun lepas. Nakit. Kenapa nakit? Nakit tengok orang solat, orang sakit solat kat mana tahun lepas? Kat rumah siapa yang sakit? Mak. Itu adalah keringanan Allah berikan kepada orang-orang yang sakit. Biasanya solat ni salah satu kewajipan dia adalah kena berdiri ataupun rukun dia adalah qiyam. Tapi kalau orang sakit dibenarkan untuk duduk. Okey, apakah maksud rukhsah ketika solat? Nakit, cuba baca. Pelaksanaan tata cara solat yang dilonggarkan mengikut kemampuan pesakit dengan mengekalkan setengah pergerakan asal. Bacaan serta tertib seperti solat biasa. Dia kena tata cara solat yang longgar. Maksudnya dimudahkan. Tapi kena mengekalkan sesetengah pergerakan. Contohnya angkat takbir. Angkat takbir boleh diringankan. Tak payah angkat takbir boleh. Berdiri tu tak perlu. Okey, lepas tu nak sujud, nak rukuk tu macam mana untuk orang yang patah kaki? Boleh dengan cara dia yang tersendiri. Nanti kita tengok video dia. Kaedah solat rukhsah. Ni solat secara terlentang. Solat apa dia? Terlentang tu macam mana? Ni adalah keadaan terlentang. Baring. Kaki dia menghadap kiblat, dia duduk kat sini. Kepala dia. Tangan dia boleh bergerak ke tak ni? Tapi kalau dalam video ni dia boleh angkat tangan untuk untuk angkat takbir. Kaki dia perlu bangun ke?
Tak perlu, dia hanya menggerakkan kepala sahaja sebagai isyarat dia rukuk dan sujud. Okey, yang seterusnya, solat secara duduk. Siapa pernah tengok orang solat secara duduk? Kebanyakan daripada kita dah pernah melihat orang solat secara duduk. Okey, yang terakhir adalah yang ketiga. Solat menggunakan isyarat mata. Jadi, siapa pernah tengok orang solat menggunakan isyarat mata? Tak pernah? Kenapa dia sakit apa? Lumpuh. Dia tenat sangat. Kalau buta, kalau dia boleh baca, boleh je baca. Allahu Akbar, macam itulah. Okey, jadi kita ni ada 3 cara untuk solat rukhsah. Yang pertama secara apa? Terlentang. Yang kedua? Duduk. Yang ketiga? Isyarat mata. Tu adalah 3 cara. Okey. Kita tengok ni, contoh sakit. Kalau pakcik ni, dia duduk kat kerusi roda ni, dia tak boleh berdiri dah ni. Macam mana cara untuk dia solat? Solat secara duduk. Boleh ke dia solat dengan isyarat mata? Tak boleh sebab dia mampu lagi untuk angkat takbir dan baca seperti biasa. Kalau pakcik ni, dia sakit apa ni pakcik ni, kesiannya dia. Patah kaki dan patah tangan. Dia boleh tak duduk kat kerusi roda? Dia boleh tak angkat tangan satu lagi untuk angkat takbir? Tangan yang okey tu? Boleh. Jadi dia solat secara apa? Terlentang. Kalau orang ni, dia tak ada patah apa-apa tapi nampak tak larat sangat dia. So dia boleh solat dengan berapa cara? Isyarat mata ataupun terlentang. Kalau nak duduk boleh? Tak boleh. Dia mesti apa dah? Baring. Okey, kita nak tengok video sikit tentang rukhsah solat. Ini adalah maksud solat ketika sakit. Dia mestilah sebab kesakitan dia. Ni hadis. Okey, kenapa penting untuk kita solat walaupun dalam keadaan apa sekalipun? Kerana sesungguhnya amalan pertama bagi seseorang hamba yang akan dihitung di akhirat kelak ialah solat. Ni adalah hadis sahih lah. Ni cara pertama, solat secara duduk. Secara mengiring. Terlentang. Secara mengiring. Terlentang ataupun mengiring. Ikutlah macam mana ada dua. Okey, kaki dia mestilah diluruskan ke arah kiblat. Kalau tak mampu boleh dengan takbir Allahu Akbar saja. Solat melakukan isyarat mata.
Kalau tengok dalam ni, dia bagi tahu kita tentang maksud solat tu, ianya adalah keringanan yang Allah berikan kepada orang yang sakit. Yang kedua, cara solat kita adalah cara solat bagi orang sakit ni. Yang pertama, terlentang, duduk dan isyarat mata. Okey, Muallimah Marisa, cuba sebutkan 3 cara solat. Solat secara menentang ataupun mengiring. Solat secara duduk. Yang ketiga, solat menggunakan isyarat mata. Solat, betul. 3 cara melaksanakan solat. Okey, sekarang ni dekat tangan saya ni ada kertas untuk kita bincang dalam kumpulan kita. Yang ni adalah kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, kumpulan 3. 1, 2, 3, 4 adalah kumpulan yang keempat. Okey, soalannya adalah nyatakan. Kena bincang lah ni. Dalam kumpulan, nyatakan bagaimanakah cara solat bagi orang-orang ini. Okey? Cikgu dia jawab solat secara Boleh. Okey, 10 saat lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kumpulan banat dulu keluar. Okey? Berdiri kat tempat. Okey, tunjukkan dekat kelas gambar apa? Okey, tunjukkan kat kelas tu gambar dia, gambar orang ni dia tengah sakit apa ni? sakit kaki. Sakit kaki. Dia duduk atas Kursi roda. So apa keadaan yang sesuai untuk orang ni solat? Solat secara duduk. Solat secara duduk. Okey, grup 2. Grup 2, Banat. Okey, tunjuk kat kelas. Okey, ni pakcik ni dia terlentang. Okey, macam mana keadaan dia? Sakit. So dia solat macam mana? Menggunakan isyarat mata. Okey, betul. Okey, grup yang ketiga. Solat secara mengiring ataupun terlentang. Okey, dia solat secara mengiring dan terlentang. Tunjuk gambar kat kelas dulu. Okey, tu. Tengok dia boleh mengiring So dia boleh solat secara mengiring dan terlentang. Grup 4, yang terakhir dan yang terbaik. Apa dia? Solat. Pakcik ni kenapa dia? Dia sakit tenat, tapi dia kena solat lagi kan? Okey, apakah cara solat yang sesuai untuk pakcik ni? Solat secara terlentang atau secara Isyarat mata. Okey, terima kasih. Good job semua. Okey. Kalau yang koma ke mana? Kalau orang koma, boleh ke solat? Tak perlu solat sebab dia dalam keadaan tak sedar dah. So itu sahaja kelas kita hari ni. Apa maksud rukhsah solat? Tata cara solat bagi orang yang sakit. Ada berapa cara? 3. Yang pertama. Okey. Yang kedua. Yang ketiga. Isyarat mata. Okey, terima kasih semua kerana sudi hadir kelas hari ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan.